Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak tuan-tuan buat salah satu disiplin di sekolah, kita akan potong poin dia bagi setiap salah satu disiplin yang dilakukan ataupun yang dikesan oleh guru disiplin. Okay? Bagi setiap amalan baik yang dia buat, amalan baik apa juga amalan baik yang dibuat yang dikesan oleh guru. Contohnya tolong makan, tolong guru angkat barang, tolong kemas kelas dan sebagainya. Kita akan tambah setiap poin. Alhamdulillah pada tahun lepas ada 12 orang murid yang hadir 100% setahun kita bagi. Okay, ini semua atas disiplin dan sokongan dari setiap hari, setiap kehadiran mereka. Ini adalah satu inisiatif kita untuk meningkatkan kehadiran sekolah. Tahun lepas dah menunjukkan peningkatan 100 kehadiran 0.86 tak silap saya. 0.86%. Nampak sikit 0.86% tak sampai 1%, tapi ada peningkatannya. Yang kedua adalah disiplin. Di antara dua tu lah. Anggaran kasar tahun lepas sebesar 150, tapi Malaysia untuk tahun ini saya dalam RM200. Untuk benda hari ini kita buka kepada Ustazah Fauzia.